Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Nur adalah Fatimah Syakir Effendi. Umur saya 5 tahun. Saya daripada Dadiga Indagati Kena Khalifah Jalan Kebun. Hari ini saya nak bercerita tentang pisang. Pisang ialah sejenis buah yang manis, lembut dan apabila masak berwarna kuning. Pisang ada vitamin serat kaya yang baik untuk pada kekal sihat dan memberi tenaga. Walaupun pisang ialah makanan yang sihat, kita tetap tidak boleh memakai selamanya. Walaupun jika makan terlalu banyak pisang, badan akan mendapat banyak gula semula jadi dan kalori. Oleh itu, kita perlu makan pisang dalam jumlah yang sederhana dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pisang, pisang, pisang kuning berseri, sedap dimakan setiap hari. Nyam, 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 sedap sekali. Pisang sehat sekian kami. Sekian, terima kasih. Wah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Nur.